này là mùa lễ hội nè em ơi. Ngoài trời nhìn toàn là ghế, vì đồ nhiệt thì không phải bàn đi thôi. Hay thì chẳng cần phải lắng lo chi, làm điều gì lạ và mới hơn đi. Một ngày đẹp trời có mấy đôi khi ta đi lên núi hay lên đồi, băng qua suối hay đi chơi hội. Hey, selamat pagi semua. Sekarang saya ada di tingkat 1 kat ruang reka Hotel Syari Luxury di Dalat ni. Cuaca pagi ni macam hujan renyah-renyah ditambah dengan memang asalnya cuaca dingin dekat sini, memang sejuk pun lah datang kan. So di pengalaman tu lebih kurang macam Cameron Highland kurang. So ya, dia punya sedap lah, cuaca punya sejuk, tapi hujan mungkin kurang selesa. Bila cuaca dah sejuk, segar macam ni, bunga-bunga tengok merah, menarik, cantik-cantik. Itu dia, memang segar lah, sejuk. Dia punya cuaca best, cooling. Waktu sekarang lebih kurang dalam pukul 7 waktu Malaysia, dan baru pukul 6 lah waktu di tempatan di Dalat, Vietnam ni. Jadi sementara bersarapan, saya cubalah ambil shot-shot yang cantik. Oh, sarapan cantik begini. Set roti banh mi dengan nasi goreng seafood. Yang geng ini dah habis dah. Tinggal itu je, tinggal baru sampai. Ini kita dapat masa dalam 45 minit untuk bersantai di situ ya. Okey, baik, sekarang destinasi yang pertama kita akan pergi, namanya 2 kali 5 keliling boleh. Kecuali roller coaster di Aisyah Natal lah, main 1 kali. Ya, kalau lagi memboleh ni kita untung boleh dapat 2 kali atau 3 kali. Kalau jantung tak lepas lah, kita kena highlight lah. Jadi setiap hari ada bunga. Jadi jadi kena makan bunga ya. Dia tak berhenti berbunga. Okey, cari orang bilang lagi bandar 4 bersih bunga. Yang nama yang lagi orang bagi yang agak tadi jual kan dalam kedai restoran tadi ni di bawah. Selain daripada orang dalam kan, dia nampak yang budak-budak yang seksi ya, orang luar, dari Ho Chi Minh, orang luar datang sini untuk berjalan atau Okey, kita dah sampai ke Monggoland. Dekat sini ada tempat macam-macam permainan ya. Bolehlah kita tengok apa yang boleh kita main. Tiket dekat sana, tengok apa yang boleh main ya. Mana anggota kita? Itu dia anggota kita. Kat luar sana macam-macam ada jual lah. Meriah. Ada. Okey. Semuanya beratur. Masing mengambil ada sesi fotografi. Oh, tu dia. Wah, ini satu lagi. Oh, dia nak kosong berapa boleh. Ya, jual strawberry. Oh, merah strawberry. Siapa-siapa yang belum bersarapan boleh beli sarapan ni. Roti banh mi makan dengan ada sos dia kat sini.
kita ambil gambar masing-masing. Silakan. Agak lama. Oh, ramai hari ni Orang Vietnam pun ramai ha. Ya, ni orang Kelang. Tuổi trẻ này đi đâu? Mùa này là mùa gì thế? Mùa này là mùa lễ hội nè em ơi. Ngoài trời nhìn toàn là ghế, vì đồ nhiệt thì không phải bàn thì thôi. Hè thì chẳng cần phải lắng lo chi, làm điều gì lạ và mới hơn đi. Một ngày đẹp trời có mấy đôi khi ta đi lên núi hay lên đồi, băng qua suối hay đi chơi hội. Oh, cepat main. Oh, terbagai lambai sini. Belakang ni, belakang ni. Dekat sini pun ada sesumpah nampak tu. Tu dia. Jom cakap. Yes, tu seekor lagi. Yes, tu dia. Dia makan apa tak? Yalah, dia makan macam ubi. Okay. Right, kita dah sampai dekat kebun bunga dekat Hong Wan Hua. Itu dia. So, jadi kita jadi mat bunga lah. Dekat luar ni pun dah ditunjukkan macam-macam bunga ada sana pun sama. Bunga yang cantik, segar, warna purple ada, warna merah tu. Tak tahu apa nama bunga ni. Cantik ni. Boleh, boleh sini. Masuk dalam video macam mana? Sini belakang. Okey, jom. Nampak semua ya? Okey, tempat ni dikatakan memang sangat luas. Berpuluh-puluh ratus hektar. Ya, ni hiasan-hiasannya semua cantik-cantik. Okey, dah sampai pintu masuk. Memang meriah. Siapa-siapa yang mak bunga, kaki bunga, memang inilah dia spot dia. Ya.
untuk labu ni, masak lemak dengan sambal belacan, ikan masin gelama kering. Terbaik. Tu labu bodoh tu. Dia tulis, sini kumpulan buah labu macam-macam jenis yang besar-besar. Tu tajuk dia. Besar labu dia. Ini mau 20 kilo. Ini daun labu. Besar. Dia kata doa pepino. Bunganya cantiknya. Dah jadi macam pokok pepino. Pokok pepino. Ada juga bunganya. Apa tu? Ada orang jatuh ke? Okey. Nanti nombor ni. Turun. Ini dia tulis ladang tomato cherry. Tu dia. Kita tengok apa persembahan dia. Yang kita makan dekat kedai-kedai semua tu. Ni lah benda. Ni lah pokok dia. Buat salad kan. Tomato cherry. Kalau sini merah, sini kuning. Nampak? Kau ada. Tahu yang sini kuning, yang sini oranye. Itu dia. Hidroponik. Salad hidroponik. Dia root beet ni. Warna purple lah root beet dia. Kita jalan-jalan ke bunga. Sini ada kafe, boleh kena kopi ais. Sini kita jual-jual jajan-jajan buah kering, dried fruit. Dia pun ada jual kopi, teh sebenarnya. Teh. Okey, dia jual teh. Ada jual kat sini macam-macam ni. Apa ni? Coklat ke apa? Macam artichoke. Ni yang kita nampak dekat ladang tadi tu, yang color-color ada warna kuning, warna merah, warna oren semua tu. Ni. Yang ini boleh dibeli dengan seharga berapa harga dia? Ada harga kat sini. Berapa? 30,000 dong. Ini 50. Okey. Fresh rosemary. Ni apa ni, squash Squash 2 pepino. Pepino, lepas tu sini ada alpukat. Avocado. Dengan avocado ni memang panjang-panjang, penuh berkrim, disukai ramai. Ni dia ni, romaine salad tadi. Juga ni apa, dried. Ni labu pumpkin, dried pumpkin. Yes. Dried pumpkin, shredded pumpkin. Buah apa ni tak tahulah buah apa. Ini pumpkin yang tadi display dekat ladang tadi. Sini boleh beli. Tu harga-harga dia. Okey. Macam-macam lah sini. Siapa-siapa yang kaki bunga, memang inilah tempat dia. Terbaik. Memanglah terbaik kat sini. Macam-macam bunga, macam-macam aksi boleh kita rakam. Lah punya kereta kuda. Kuda tak nampak lagi. Tu. Tapi itulah, dalam banyak-banyak ni bunga ni lah, cantik-cantik sekali. Walaupun hujan, renyai-renyai, cuaca dingin, boleh ambil gambar cantik. Tak apalah. Demi nak dapat gambar cantik, kita seredah sikit lah hujan. Memang best dia punya landscape lah. Terbaik.
ya kita jangan risau ya. Football ni selepas kita selesaikan aktiviti kita semua dalam pukul 5 tak ada tempat untuk kita pergi lagi. Jika aktiviti sudah ditutup kita dapat. Okay, kita nak pergi ke rumah Crazy House. Durian lah. Durian kau. Mango pun ada. 就让这两根红色蜡烛陪我们一起唱。 Crazy House. It's easy 'cause I'm beautiful and I love you. It's all I wanna do. Inilah dia keunikan Crazy House di Dalan Vietnam. Just a dream come true. Everything that I do, it's all I wanna do. Memang Crazy House macam dalam tengah laut. Oh, dah sampai dah kita dekat restoran Fatimah. Itu dia Fatimah. Tempat kita lunch tengah hari ni. Tengok apa persembahan dia. Okey, jom. Ikan bilis sedap dia kata. Kalau nak beli ada untuk dijual. Okay, yang ini pisang. Ini pisang ni tak sama rasa dia dengan pisang rantau panjang. Ini pisang dalat. Rabu mangga dekat ikan ni sedap. Sup sudah mari. Ayam kilat ada. Si baju ada, ikan bilis pun ada. Selamat datang ke Datanlah. Kalau ikutkan sini ada macam-macam aktiviti. Ada alpine coaster, ada waterfall, ada zip line, high rope course, canoeing, berkanu pun ada. Okey, dua leader kita sedang beli tiket. Harga tiket dewasa RM80,000, children anak RM50,000 dong. Masuk sini. Air tebu di dalam. Ini dia kita naik roller coaster.
bayar tiket dulu. Bapak kena ni. Masanya telah tiba. Oh. Kopi. Dah. Faster. Jangan laju. Faster. Oh, best. Ya. Tengok tangan kiri apa? Ini naik lagi tu. Bapak Ya Allah, mati aku. Tengok sini, Mak. Bagi komen sikit. Ha. Terbaik. Rasa ke dah? Pendek? Dah, dia bagi kita yang pendek. Ada. Ketat betul dia punya. Dia punya tali pinggang tak nafas. Ada. Boleh. Sebab dia naik. Ini gambar tinggi kat belakang. Selfie. Tak boleh. Alang-alang. Video. Nak ambil selfie ke apa? Tekan yang putih tu. Looking back, I
As far as I Oh, remember, Ready? voices in my Rock head and roll, baby! been pounding, Oh, but they can't reach the outside world. They try so hard, but you're Hai, siapa yang jadi in tu? the moment. Oh, will I ever know? Will I always be alone? Terbaik dia Why can't I change my world? Oh, that kid I knew from far, watching his life burn. Look at the people smile. Why can't I? Why don't the tables turn? Daripada salah dia. Every step, the earth begins to sunder. I'm sinking with the weight I'm carrying, and the sun bringing in a new day always lets me down. Duduk sebelah kandang. Will I ever know? Will I always be alone? Why can't I change my world? Oh, the kid I knew from far, watching his life burn. Look at the people smile. Why can't I? Why don't the tables turn? Why don't the tables turn? Why don't the tables turn? Banyak titik dengan angsa. Oh, Jina. will I ever know? Will I always be alone? Why can't I change my? Oh, that kid I knew from far, watching his life burn. Look at the people smile. Why can't I? Why can't I? Will I ever know? Will I always be? Why can't I change my world? Di sebelah kanan. Ini University Perancis dulu. University. University dia, University. Kalau zaman dulu siapa yang dapat ijazah di sini kan? Pergi mana pun dapat kerja di Vietnam. Dia punya Perancis dulu sampai zaman kerajaan Ada Amerika. lagi ke? Ada. Ada. Sekarang masih RM2 tu ya? Ha? Ya. Okey, kita ada dekat Pasar Malam Dalat. Penuh meriah gila ha. Tengok ha. Terbaiklah. Oh.
Jom, jom. Jom. Cik. Kalau kita cakap jom, itu bahasa kampung dia orang. Curi. Tangan panjang. Masuk. Jom. Jangan jom. Cium tak tahu. Jom.